Kedai Tomica pertama di Southeast Asia akhirnya dibuka. Kalau anda peminat atau kolektor Tomica, tempat ini memang wajib kena datang. Saya cakap awal-awal, masuk kedai Tomica memang susah nak keluar dengan tangan kosong. Hari ini, die-cast terkenal dari Japan, Tomica secara rasmi membuka Tomica Brand Store pertama di Southeast Asia di Suria KLCC. Ini bukan kedai mainan biasa, tetapi kedai rasmi berkonsep flagship. Kedai ini adalah yang ketiga di dunia, yang pertama di Southeast Asia. Ini bermakna Tomica bukan sekadar menjual produk, tetapi membawa budaya dan sejarah jenamanya ke Malaysia. Sebaik melangkah masuk, anda akan nampak reka bentuk kedai daripada kotak merah putih Tomica. Di dalam terdapat lebih 2,000 die-cast di Tomica Wall, ruang kit darts untuk kolektor dewasa, sudut model baharu dan juga zon sejarah Tomica. Ini tempat untuk kanak-kanak bermain. Sejak diperkenalkan pada tahun 1970, Tomica menghasilkan lebih 10,000 die-cast dengan jualan terkumpul melebihi 1 bilion unit di seluruh dunia. Tomica bukan sekadar mainan. Ini memori beberapa generasi. Sekarang anda boleh alami semuanya di Tomica Brand Store Suria KLCC, dan 3 Tomica ini hanya boleh dibeli dekat Tomica Brand Store Suria KLCC. Kalau anda pernah main Tomica masa kecil atau masa mengumpul sekarang, percaya cakap saya, masuk kedai Tomica memang susah nak keluar dengan tangan kosong. So, Tomica adalah mainan masa kecil awak atau collection anda sekarang? Kasih komen dekat bawah.